Angkara dendam lelaki ditikam depan rumah di Kampung Sri Damai. Dendam dipercayai menjadi punca seorang lelaki ditikam di bahagian perut oleh kenalan sendiri dalam kejadian di Kampung Sri Damai, Jalan Gambang pada Jumaat. Dalam kejadian kira-kira jam 7 malam itu, mangsa berusia 38 tahun yang bekerja sebagai pekebun cedera selepas ditikam menggunakan pisau sepanjang kira-kira 5 inci di hadapan rumahnya. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Asy'ari Abu Samah berkata, siasatan awal mendapati suspek berusia 25 tahun datang ke rumah mangsa dan memanggilnya keluar sebelum berlaku pertengkaran. Suspek dikatakan meminta mangsa mengikutnya dengan alasan ada rakan yang mahu berjumpa namun mangsa enggan. Suspek kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dari belakang seluar dan menikam perut mangsa sebelum melarikan diri. Tambah Asy'ari, suspek yang tidak bekerja berjaya ditahan tidak lama selepas kejadian oleh sepasukan anggota Balai Polis Jaya Gading. Siasatan mendapati kejadian berpunca daripada dendam apabila mangsa didakwa pernah membuat laporan kepada polis berkaitan kegiatan penyalahgunaan bahan terlarang oleh suspek.